Apa yang lagi best tau, kalau lah lampu dia nak habis, dia akan bertukar daripada biru ni menjadi warna merah. So kita dah tahu lah, bateri dia tengah lemah, so kita boleh charge. Tak sama macam mic-mic lain yang mana dia tak ada pun indikator, tiba-tiba habis je. Kan susah kalau kita tengah shoot video ataupun shoot event-event yang penting. Bagi aku, mic ni memang upgrade yang paling padu setakat ni. Sebab aku ada banyak jenis mic tau. Ni mic yang pertama, mic yang kedua, mic yang ketiga, mic yang keempat, mic yang kelima, dan yang kita pakai sekarang ni, Amgras, adalah mic yang ke-6. So aku dah ada banyak sangat mic, korang tengok lah ni. Dan aku dapat bezakan antara setiap mic ni memang ada perbezaan. Yang ni aku dah test lah tau. Oi, bagi aku memang terbaik kot. Dari segi noise reduction, dari segi audio output. Dan yang paling aku suka adalah indikator dekat depan ni lah. Senang untuk kita nak tengok mic ni ada dalam mode apa. Kadang-kadang kita shoot tiba-tiba jadi reverb kan. Kan susah. Ataupun kadang-kadang kita shoot, kita tak perasan yang kita tak on noise reduction. Dapatlah noise dekat bahagian belakang. Tapi yang ni 4 mode. Ada indikator dekat bahagian depan. Padu gila. Kemudian dekat bahagian sini pula ada battery indicator. So senanglah kita nak tengok bila masa kita nak charge. So guys, tunggu kita test dalam next video.